Ni Anik dekat both SYM. Sebab apa Anik tunjukkan? Anik tunjukkan model yang terbaru daripada SYM Husky. Okay, yang ni model terbaru punya 200cc. Kalau ikutkan dari segi horsepower dengan torque dari tak nak cerita dah. Sebab apa? Beza sikit saja. Tapi apa yang different kat sini mari kita tengok. Alright. So untuk dia punya model ni datang sekali dengan TFT meter. Okay, kalau ikutkan yang model yang sebelum ni 150 tu, dia punya tu hanya digital meter saja. Yang ni datang sekali TFT meter. Okay, lepas tu datang dengan 3 color. Warna hijau, tigre macam biasa. Lepas tu warna putih macam ni. Dan juga warna silver tak silap Adli. Alright. So harga body dah serendah berapa? Serendah 10,998 saja. Korang dah berdapat sebiji motor yang 200cc. Abang kepada 150. Sekarang ni pun motor-motor pun kita ada bagi sekali dengan 5 tahun waranti, unlimited mileage juga dengan free labor service seumur hidup untuk korang semua. Okey, bahagian belakang pun tak cerita, ini pun sama sahaja. Okey, bahagian dalam pun sama juga. USB charging port pun dah ada sekali. Semua kita dapat tengok dekat sini, dia punya bahagian meter sahaja yang agak berlainan sikit berbanding dengan 150 yang lain. Alright, itu sahaja daripada Adli. Kalau korang berminat, apa lagi tunggu, terus booking dengan Adli. Sementara stok ada lagi, alright.